Korang percaya atau tidak, inilah salah satu showroom yang ada motor-motor klasik Jepun. Kalau korang boleh tengok, ini motor apa? Inilah motor Jepun yang ada dekat dalam kaca. Inilah dia motor-motor klasik Jepun. Kalau korang nak rasa, memang tak dapat rasa. Korang akan rasa kaca dulu. Nak rasa motor ni memang tak dapat. Memang khas kita wrap, kita masukkan dalam kaca kat dalam showroom ni. Korang tengok, ini semua motor-motor yang rare. Era-era lama, motor. Ini bukan ini bukan. Ini kalau korang tahu, ini ASDV 750, inilah CB 1003, inilah GS, inilah ZX4RR yang terpaling rare, tak ada dekat Malaysia, the one and only. Motor ini kita letak dalam kaca sahaja. Motor ni takkan bawa keluar. Tapi ramai juga yang tanya kami, saya nak beli motor ni, kami nak beli motor ni, kami nak motor ni, kami nak motor tu. Kat mana korang nak tengok lokasi motor-motor Jepun ini yang berada di sebalik cermin-cermin ini? Kalau korang datang nak cuci mata motor Jepun, korang nak rasa, korang datanglah di Motorcycle Sales Center di Petaling Jaya. Korang waste sahaja, sebab kalau korang nak test ride motor daripada British pun ada. Kat sini memang all in one lah. Memang all in one. Motor-motor besar ada, motor-motor kecil ada. Kat dalam tu semua motor di sebalik kaca layar ini. Kita ada motor daripada enjin CP4. Kita ada yang paling retro. Kita ada paling retro sekali daripada tahun 1980-an macam tu. Ini yang paling rare motor Jepun ni.